Nak pergi mana tu? Ada kerja ni. Wah. Tapi Mak dah masak. Kerja Mak. Kamu nak pergi mana? Jadi kita pergi lepak mana-mana malam ni. Oh, jom. Best juga ada di rumah ni kan? Kan? Jom. Kalau nak pergi kan? Betul. Kau dengan kawan, dia okey ke? Okey kan? Cantik sangat. Dapat mana tu best malam-malam ni? Jom lah kita pergi karaoke. Jom. Pula kau ni. Jen, aku call. Call pula. Kamu pergi mana ni? Dah lah tadi kamu keluar tak beritahu Mak. Dah pukul berapa? Mak risau. Kamu tu anak dara. Dah lewat dah ni. Ya, adik nak balik lah ni. Dia dekat area rumah ni. Bising ah. Apa nak balik? Apa ni? Siap kau ni. Bising ah. Kau tahu tak Mak risau pasal kau? Apa risau pasal aku? Kau dah banyak berubah. Rumah ni lepas papa dah tak ada. Dah lain tau. Kau melampau Kelas kalau apa-apa nak tanya boleh tanya. Betul-betul. Miss, maaf lambat. Saya lambat. Farah, kamu tahu tak dah 3 hari berturut-turut kamu tak datang kelas. Sorry Miss, saya ada masalah tadi. Habis tu, masa depan kamu macam mana nanti? Saya janji saya tak datang lambat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Puan Nur ke? Ibu kepada Farah Nadira? Ya, saya ibu kepada Farah Nadira. Kenapa tu Saya sebenarnya risau dengan attendance kehadiran dia. Dia selalu lambat masuk kelas. Kadang dia tak datang kelas. Lah, ya ke? Selalu saya nampak dia pergi kelas. Oh, ya ke? Tak apalah kalau macam tu. Yalah, terima kasih Puan. Ya ke? Jom kita ke sana tu. Kau tahu apa rasa? Apa ni? Jangan. Jangan call lah. Aduh, pusing. Long, ha? Kenapa? Kat luar ni. Sibuk lah. Kau ni Farah, itu kan mak kau. Tak baiklah cakap macam tu. Dia cuma risau je. Alah, biasalah tu. Dia risau sebab dia tak faham. Kita dah besar pun dia still ingat kita budak-budak. Chill lah Farah, malam ni kita enjoy. Tapi kan, mak kau tu risau. Sebab tu dia call. Kalau dia tak call, dia tak sayang kau. Kadang-kadang, mak ni memang jenis suka yang membebel. Tapi cuba bayangkan kalau suatu hari nanti, kau dah tak ada mak. Siapa lagi nak membebel? Nak tanya kau dah makan ke belum? Dah balik ke belum? Oh, dan aku tengok mak kau tu ikhlas sayangkan kau. Dia bangga dengan kau. Tapi dia tak tunjuk lah depan-depan. Yelah. Sudahlah, kita nak lepak kan. Jangan spoil mood lah.
Dek, aku nak cakap dengan kau kejap. Aku tahu kau tengah serabut sekarang. Tapi janganlah buat macam tu kat Mak. Mak tu sayangkan kau. Entahlah, aku pun penat sebenarnya. Nah, Mak suruh baikkan kau. Ya Allah, bila kau tunjuk kepada anak-anakku, Ya Allah. Kau boleh mereka jalan yang lurus. Kau bimbingkanlah mereka supaya mereka tidak tersasar, Ya Allah. Kau bantulah mereka, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Mak, kenapa ni, Mak? Mak. Menjadi satu kenangan yang akan tersimpan hingga berakhir. Farah anak Mak. Mak tahu akhir-akhir ni Farah banyak berubah. Kadang Mak marah bukan sebab Mak benci. Mak marah sebab Mak sayang. Mak takut kehilangan minat. Mak dah lama rasa badan Mak tak sekuat dulu. Kalau satu hari nanti Mak tak sempat peluk Farah lagi, Mak nak Farah tahu Mak dah maafkan Farah. Tak pernah ada rasa dendam di hati Mak. Yang ada hanya kasih sayang seorang ibu. Kalau Mak dah tak ada nanti, jangan biar rasa bersalah. Jadilah adik yang baik untuk kakak, ya. Dari Mak yang selalu menerimmu tanpa syarat. Jaga diri, hiasi peribadi.